Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, hari ni saya nak unboxing kemah dari payung.cam. Quotation dia ada dua varian, satu yang full inner, satu lagi half inner. Yang saya ambil ni adalah half inner lah. So, mana half inner, bahagian dalam ada satu ruang untuk kita tidur, satu lagi ada ruang untuk kira macam ruang tamu lah untuk kita. So, kita boleh letak tempat memasak, tempat makan kat situ lah. So, jadi kira semuanya enclosed dalam satu kemah tertutup. Ada 3 warna hitam, ni hijau soja ni, army green, dengan lagi satu tak silap saya warna macam warna krim atau kakis. So saya ambil warna army green lah, hijau soja. So saya unboxing dulu. So dia ada 2 bag kemah quotation ni dia datang dengan 2 bag. Satu bag dia punya berat lebih kurang, kalau macam ni 14 kilo lah, dekat 15 kilo dia punya berat dia. Yang ni berat, yang 15 kilo ni lebih kurang 15 kilo ni untuk dia punya fly sheet apa semualah. Mana ini dia punya kain dia. Mana tent dia inner tent dengan outer tent. Itu dia punya ni lah. Dan lagi satu bag adalah untuk pole dia. Yang pole tu lagi berat, dalam dekat 27 lebih kurang, 27,5 kilo lebih kurang. So total untuk 2 bag ni dalam 40 kilo lah. Tapi dia separate kan lah. So ni warna dia. Kita tengok dia dekat tali ni lah. Ni dia tali ni dia ada ni. Sekejap kita pusingkan. Ni Cottage L payung cam. Ni dia tali ni warna kemah. Dia bag dia besar, bukaan bag dia pun besar, jadi kalau kita tak dapat lipat macam yang kedai lipat, dia still boleh masuk. Ni warna dia. Dalam dia dah sudah berikat lah. Pole dia satu bag. So memang total keseluruhan, berat keseluruhan dalam 40 kilo lah. So saya ini sesuai lah kalau yang pergi family yang ramai, ini memang sesuai sebab dia kemah dia besar. Kalau kata yang family ramai, anak ramai, boleh ambil yang full inner. Full inner semua boleh masuk dalam satu tent. Dan dia full inner ni dia separate bedroom lah, mana dia ada dinding tengah-tengah tu. Itu kelebihan dia. Ini back pole. Kita tengok back pole. Besar ni. Memang besar lah. So dekat macam payung, macam kalau kita tahu yang siapa pernah pakai payung, kalau kita beli, dekat bag dia akan ada owner manual. Owner's manual ni payung dia akan letak dalam bag lah, dia guide dekat seam bag ni. So kita boleh tengok dia punya cara nak pasang apa semualah. So dia dah ada dia punya guide kat sini. Dia dah siap. So kita tinggal ikut je. Dia punya bag pun tebal. Kain dia Oxford ni tebal kain dia. Dalam dia ada inner, macam coating dalam ni ada inner. So dia waterproof. Panjang bag dia. Panjang bag lebih dekat. Kalau kita kemek kan, panjang bag lebih kurang 90 cm lah, lebih kurang dekat 1 meter juga. 90. So dia memang panjang.
lebar dekat satu kaki. Lebar dengan satu kaki, panjang 3 kaki lebih kurang. So ini dia. So kalau kereta memang letak bonet lah. Kalau letak kat tempat kaki boleh juga rasanya. So itu je lah. Nanti kita sambung lagi untuk sesi memasang kemah pula. Okay, Assalamualaikum. So video unboxing saya dah buat. So kali ini kita buat video cara pasang kemah Cottage L. Dan ni pole ni untuk awning. Ini ada 6, pole untuknya ada 6. Yang untuk penyambung beam ada 6. Kaki ada 6. Yang beam ada 3 yang panjang. Alright, ini kita letak dulu. So pole ni saya ikat dengan lato-lato. So dalam beg untuk pole ni dia siap pack dengan tali lah, guideline. Dia siap bagi tali dengan pack. So pack dia bagi pack biasa je. So kalau kata kita boleh upgrade lah ni untuk biasa je. Dan ini tali pun biasa je, dia punya stopper dia pakai plastik. So ini kita simpan. Ni bag dia. Bag dia material bag sama dengan material kemah. So dia punya ni memang honeycomb juga. Yang ini adalah dia macam tali ni dia untuk pegang kaki tent ni lah. Mana pegang tiang. So kalau kata kita siapa yang pakai yang ada dom, fungsi dia sama macam dom. Tali ni dia akan pegang kaki tiang tu supaya tak terkepak. Jadi dia akan bentuk kita punya tiang kemah lah. So dalam beg ni dia payung dah siapkan dia punya guideline. So mula-mula saya akan susun dulu beam. Kemudian baru kita ni lah susun kat mana, bahagian mana, pole mana duduk kedudukan. Baru saya naikkan kemah lah. Okey. Pole semua saya dah susun. So boleh tengok, nampak ni lah kita dah susun kat mana kedudukan pole, di mana bahagian beam, mana kaki, dan mana dia punya yang duduk tengah-tengah lah antara beam. So kita boleh tengok kalau macam beam ni dia ada dia punya susunan dah. Jangan tersilap Kalau ni nampak bahagian putih tu mesti keluar. Sebab itu untuk masuk bahagian pole yang untuk kaki. Kalau bahagian biru ni dia belah dalam, tapi dia ada 2 color. Ni macam bahagian biru. Mesti kena pastikan betul-betul sama lah. Sebab kalau kita tengok yang menghadap, ini biru menghadap ke dalam. Ni beam tengah. Dia punya pun plastik dia tempat kita cocok pole tu masuk ke dalam juga. So kalau biru tu ke dalam, ini pun mesti ke dalam. Yang sebelah ni kuning, dia ke dalam. So mana beam ni dia punya plastik tu mesti hala dia sama. So ini ke dalam, dia punya plastik dia ke dalam, dan tu pun ke dalam. Ini dia akan macam ni lah. Ini yang dia ke sana, dia satu arah. Cuma bahagian ni kalau kita tengok ni dia macam berlawan, dia masuk ke sana untuk kita cucuk, tapi putih kena keluar. Yang ni tengah-tengah pun macam tu, tengok. So dia sama. Yang ni sama dengan beam tengah. Yang ujung ni pun sama, biru dia masuk ke dalam, dia punya tu dia berlawan arah daripada yang 2 tadilah. So ini yang tengah-tengah dia, bahagian tengah-tengah. Dan ni bahagian kaki ni dia ada 6 pole. Ni bahagian kaki, pole kaki punya dia ada 6. Tapi kena hati-hati sebab pole tengah tu dia akan pendek daripada pole yang kiri kanan. Pole yang sebelah kiri, pole sebelah kanan dia panjang sedikit daripada pole yang tengah-tengah.
Pole tengah-tengah tu dia ada stiker merah. So kita follow je. Okey. So sekarang saya akan naikkan kemah ni lah. So kalau kita tengok dekat setiap pole ni dia ada lock ni. Kita kena masuk dan kita lock. Dia ada mesti ada bunyi klik. Tu maknanya dia dah lock. So setiap pole dia ada lock. Ini pun sama. Dia masuk kita tolak je. Lepas tu dah dia lock. Mesti bunyi klik. So frame bumbung siap. Dia bumbung dah siap. Kita pasang kaki pula. Tapi kaki ni saya tak akan pasang sampai atas. Sebab kita nanti nak pasang auto layer susah. Sebab kalau dah tinggi susah. Sebab auto layer dia tu agak berat juga. Boleh tahan berat dia. So kita pasang separuh dulu. Siap. So ini frame. Frame dia dah siap semua. So sekarang kita akan pasang outer layer. Frame ni saya tak tinggikan ya. Sebab kalau tinggi lagi susah nak pasang outer layer ni. Sebab outer layer ni dia boleh tahan berat dia. So dia tengok. Kita tarik je. Depan. Kalau kita tengok kat sini. Boleh nampak. Nanti saya tunjuk yang lagi dekat lah. So sini ada bucu ni. Kita kena masuk kat sini. Masuk sini. Ini pun sama ada bucu. Masuk sini. Masuk sini. Sebab ni ada bucu ni. Ni kedudukan ni kena duduk sini. Lepas tu dia ada velcro kita ikat lah. Kita letak dulu. Ni kat sini kita letak dulu. Nanti baru kita ikat velcro dia. So ini macam ni. Dah. Kita dah bucu dia semua kita dah cangkut, dah velcro, kita naikkan kemah. Baru kita naikkan. Naikkan kemah. Mulakan dari ujung. Kan siap. So semua dah siap. Kita tinggal pasang dia punya ni lah. Tapi kita velcro dulu bahagian dalam ni. Ni ada velcro. Kalau dah naik nanti lagi susah. Dia jadi tinggi. So, kita velcro dulu. Semua dah siap. So sekarang kita akan pasang tali bawah. Tengok dulu dia punya ni. Okey. Shelter dah siap. So, kita adjust je lah. Kita stretchkan punya tali. Ditegang.
So sekarang kita cangkuk. So outer layer ni kita cangkuk kat bawah ni. Ni kita cangkuk sini. Dia kena tarik kuat sikit lah. Okey. Outer layer shelter dah siap. Shelter. Bahagian shelter dah siap. Ni saya tunjuk. Saya tunjuk. Ini outer layer ni kita cangkuk ke tiang lah. Dan dia boleh adjustable lah. Kita boleh adjust dulu. Kita longgarkan dulu. Lepas tu baru kita ketatkan. Dia sama. Ni pun sama. Ni pun sama. Dia kiri kanan. So kita longgarkan dulu. Bila dah kita dapat cangkuk, baru kita ketatkan. So kemah dia jadi stretch dan memudahkan pengaliran air lah. Ni. So sama. Kita cangkuk dekat tiang. Okay. So ini saya tunjuk bahagian dalam. Ini bahagian dalam lah untuk kita masukkan tiang beam ni. Ini dia. Ini dia. Dia dah ada siap. Ni ada velcro untuk ikat outer layer kat beam. Ni untuk kita ikat bahagian ujung. Ini dia macam awning sikit lah. Dia ada ruang sikit. Dia ada 3 tu. Tu 1, 3, kedua 3. Dia sama kedudukan. Ini pun sama, ada velcro. Okey. Itulah, shelter dah siap. Sekarang outer layer untuk shelter dah siap. Ini kelebihan, orang kata kelebihan cottage shell lah. Ni kelebihan cottage shell. Dia boleh jadi shelter ataupun jadi untuk kemah lah. Dia kelebihan cottage shell ni. Dia ada 2 fungsi. Shelter dan untuk kemah. Inner tent tu untuk tempat kita tidur. Macam saya ambil half tent, nanti saya tunjuk. Half inner. So kita ada ruang untuk tidur dan ruang untuk ruang tamu lah. Okay, nanti saya pasang inner pula. Sekarang kita pasang inner tent. Dia inner tent ni dia tak kisah mana-mana sebab dia punya sama je. Dia punya pintu dia. Dia mana-mana arah boleh. So kita pasang inner tent dulu. Lepas tu baru kita pasang pintu luar. Ni inner layer. Ni inner layer. Ni outer layer. So inner layer ni dia ada dua-dua hala ada pintu. Pintu sana pun ada, sini pun ada. So kita boleh susun mana-mana lah pintu tu untuk inner layer. Tak kisah. Cuma ada satu bahagian yang inner layer. Kalau yang bahagian ni dia tak ada untuk laluan untuk wayar plug lah. Yang pintu belah sana ada, nanti saya tunjuk. So dia dan beza pintu ni, kalau macam pintu ni yang bahagian luar dia punya bahagian netting ni belah dalam. Netting ni belah dalam, ni belah luar. So kita tunjuk bahagian depan pula lagi satu. Ada bahagian ni, tepi ni kita boleh buka. Nanti saya buka, saya tunjuk. Yang ni bahagian dalam. Tu ada untuk power port untuk kita laluan plug extension cable. Ini bahagian dalam. Kita tengok ni dia terbalik daripada bahagian luar. Sini netting dia kat luar. Lepas tu dia punya ni kat belah dalam. Ni dia punya ni belah dalam, kain ni belah dalam, second layer dia belah dalam, netting kat luar. Kalau yang belah sana tu netting dalam, second layer dia kat belah luar. So
Jadi pada saya rasa kalau pada saya lah, walaupun sebenarnya kita boleh dua-dua sebab quotation ni dia ada pintu. Dia ada pintu dia sendiri. So kalau kata kita pasang, dia ada pintu dua-dua lah, depan belakang ada pintu. So kalau macam situ, pada saya elok pasang ni belah dalam lah. Ini yang belah dalam, yang second layer belah luar sana, kita letak belah sana. Jadi kalau kata belakang tu kita malas nak pasang pintu, dah ada waterproof lah kat situ. So ini bahagian dalam. Ni buka je. So bahagian tu bawah tu kita boleh paku, tepek. Ni bahagian dalam. Rasa boleh masuk 2 tilam queen ni. Boleh masuk 2 tilam queen. Dan masih ada ruang untuk kita solat lah sebagainya. Dia ada tilam queen. So kita boleh buat setting kat sini untuk tilam queen. Saya ada ruang untuk solat. So ini kira ruang tamu. Macam ni, ini ruang tamu. Ni kira ruang tamu lah, common area. So kalau kita nak masak ke untuk meja makan, ada kat sini lah. Lepas ni saya akan pasang pintu luar ni pula. Lepas tu saya akan buka dia punya side awning. Kemah ni panjang dia lebih kurang 5 meter So makna inner tent tu panjang dia lebih kurang 2.5. Dia punya lebar dalam lebih kurang 3.5 kalau tak silap saya, inner tent tu. Inner tent lebih kurang 3.5 kali 2.5, tinggi dalam 2.3. So kalau kata buka side awning ni, dia akan lebar quotation ni akan jadi lebih kurang 6.5 kalau tak silap saya, panjang 5 meter. So dia lebar dia lagi lebar daripada dia punya panjang lah. So macam ni, dia kalau macam kita pada macam dom lah, macam dom shelter, dia ada 2 fungsi. So orang kata malam nak guna dom, boleh guna quotation lah. Dan dia kalau malam kita boleh tutup semua. So bila malam kalau kita camping, kita boleh tutup semua, jadi ada privacy untuk kita tidur dan sebagainya lah. Okay, so saya akan pasang pintu. Nanti kita akan buka awning terus lah. Saya akan tunjuk, alright. Okay. Akhirnya siap juga cottage. Okay, dah siap pasang. Ini dah. Ini dia punya ni lah. Ni awning sebelah ni saya tak buka. Saya biar tutup. Saya buka sebelah sana. Ini pintu shelter dia. Ini pintu shelter. Pintu shelter ni pun dua layer Ada netting dengan second layer privacy. Ini awning yang dah buka. Awning ni agak besar juga. So ni kita boleh tengok ruang dia lah, ruang dalaman. Ni common area, mana kalau ni buka dua-dua awning memang luas untuk kita jadikan common area. Ni inner tent ni ada bilik. Dan inner tent ni memang ada privacy dia ada 2 layer dia punya ni. Lepas tu kita boleh keluar. Tapi ni pun boleh kita jadi laluan untuk kita keluar lah. Tu ada zip, kita boleh guna untuk jalan keluar. Belah sana pun sama. So ini bahagian awning tepi besar ni, tepi dia agak besar. So memang jadi ruang besar lah. So dah siap berpeluh. Sebab tak pernah pasang, first time pasang. Ni bahagian belakang. Belakang ni saya tak pasang dom punya tak pasang cottage L punya pintu. Punya outer layer pintu saya tak pasang. Saya cuma pasang inner tent dia punya belakang ni. So inner tent ni kalau tak pasang pun tak apa, sebab dia dah ada privacy screen ni. Tapi kalau kita nak pasang juga pun boleh, terpulang pada kita lah. So inilah dia cottage L dari Payung Camp. Ruang besar, bilik inner tent pun besar, boleh masuk 2 tilam queen. So kalau kata kita nak solat jemaah berdua, boleh solat kat dalam lah. Ini ruang tamu, common area boleh guna untuk memasak. Kita tarik memang banyak ruang untuk kita buat empayan kat tepi ni, atau belah sana pun boleh buka juga. So memang luas, alhamdulillah. Okay, jumpa lagi. Nak rehat dulu, sekarang kita sambung balik. Okay, Assalamualaikum. Ini bahagian dalam. So ini
yang inner layer untuk netting tu, privacy layer. So kita boleh lipat lah ni, boleh lipat. So jadi untuk ventilation dia agak memang luas lah, ventilation dia memang cantik. So itu kita boleh lipat. Ini pun boleh buka ni, tapi saya tunjuk sebelah je. Ini awning bahagian sebelah. Kalau dia buka dia jadi macam ni lah. Memang luas. Dan ini ventilation memang mantap lah, banyak netting apa semua.